So pokok ni korang hanya perlu siram 2 minggu sekali je. Tak perlu nak siram banyak-banyak. Sebab apa tau? Sebab dia punya sistem pasu yang saya gunakan ni adalah sistem pasu yang boleh simpan air. So contoh dia macam ni tau. Okay. Yang ni saya memang letak dekat bahagian sini, dekat dengan rumah saya apa-apa semua sekali ni kan. So yang ini yang saya nak masukkan. Nampak tak kat bawah ni dia ada penutup dia ni? Nampak tak? Kat bawah ni ada penutup ni. Jadi kalau saya buka penutup dia ni, okay, apa akan jadi tau? Dia akan keluar air. Nampak? Dia akan keluar air macam tu. Apa fungsi air ni? Fungsi air ni, dia nak kasih pasu kita ni sentiasa lembap. Sentiasa tanah dia ni basah. So jadinya, okay, saya tunjukkan dengan korang lah. Sebab saya takut korang salah faham. Korang ingat nanti pokok ni berendam dengan air je apa semua. Tidak. Tengok ni. Dalam ni, dia ada lagi satu pasu. So air tu dekat bahagian bawah ni sahaja. So jadinya, kalau kita siram, ada air, dia akan serap dekat situ apa semua sekali. Faham tak maksud saya macam mana? Sah! Aku pergi tengok dekat dalam beg kuning. Aku letakkan ni pasu yang boleh simpan air ni. So kau tengok harga dia berapa. So kau tengok pokok aku hidup subur. Kenapa? Sebab air dia cukup, matahari dia cukup. Kena pokok pun cantik saja kan. Betul tak? So jadi aku letakkan dekat dalam beg kuning lah. Pasu ni tak ada jual dekat kedai apa? Kedai apa tu, kedai nursery, tak ada. Okey, dia hanya ada kat dalam beg kuning aku saja. So jadi korang akan dapat 2 sekali tau. Pasu dalam, pasu luar, sekali dengan rantai ni semua sekali. InsyaAllah, letakkan sahaja macam ni. So, pokok kita ni dia tak berendam pun dengan air. Okay, dia tak berendam pun dengan air. Okay, cuma air dia ada kat bawah saja. So, kalau korang rasa macam risau sangat takut kena nyamuk Aedes apa semua, tak payahlah pasang penutup dia ni. Tapi hilanglah function dia. So, tutup saja seminggu sekali, buangkan dia punya air. InsyaAllah pokok kita sihat lah. Okay, tengok pasu ni kat dalam beg kuning. Aku letakkan pasu ni kat dalam beg kuning. Assalamualaikum.